Guys, besok adalah tarikh penting. Apa yang penting ni? So, besok adalah tarikh penting dan kita kena buat sesuatu untuk malam ni. Bukan buat analisis tapi kita kena niat puasa sebab besok adalah bulan Ramadan, puasa yang pertama. So, malam ni adalah tarawih pertama. Itu yang paling penting. So, malam ni apa yang korang kena buat? Korang kena niat sebulan terus. Kalau kata korang bangun bila-bila masa dalam bulan Ramadan, tak baca niat malam tu, tak ada alasan untuk korang ponteng untuk puasa sebab korang ada niat sebulan. Jom kita baca sama-sama niat puasa selama sebulan dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita baca lagi satu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Amin. So, Alhamdulillah, korang pun dah tak ada reason dah. Terlupa baca niat. Dah baca sebulan, dah cover untuk sebulan. Alhamdulillah, dah settle. Jangan lupa untuk save. Kalau kata korang terlupa nanti, boleh tengok balik. Dan jangan lupa untuk sharekan video ni supaya bermanfaat untuk orang lain. Selamat berpuasa. Ingat guys, be 1%.